Ini bukan aiskrim tau, tapi kopi. Whipped coffee ni memang viral dan rasa dia memang lagi premium daripada kopi overpriced kat kedai tu. Baiklah, korang buat sendiri dekat rumah. Bahan utama yang kena ada mestilah kopi instant. Brand apa-apa pun tak apa. Lepas tu masukkan gula dan air panas. Mula-mula kacau dulu perlahan, bagi sebati. Lepas tu baru putar guna whisk elektrik. Korang kena sengitkan mangkuk ni dan kita putarlah dalam 1.5 minit. Bila korang nampak dia dah pekat macam ni, boleh flatkan balik mangkuk tu dan sambung putar lagi selama 3 minit sampai gebu macam ni. Bila korang terbalikkan mangkuk tu, adunan tu tak jatuh. Dah gebu lah tu. Sekarang boleh letak whipped coffee ni dalam bekas yang bertutup dan kita bekukan dalam freezer sebab kita nak dia tahan lama dan ready to use bila kita nak buat kopi. Cara dia sedang je nak buat kopi ni, letak ais, lepas tu letaklah sekotak susu. Nak sedap guna susu almond dan scoop je whipped coffee yang kita dah bekukan. Satu sudu ni actually dah cukup tau untuk segelas kopi. Rasa macam latte, light-light macam tu. Tapi kalau korang suka rasa yang lagi kuat, korang boleh letak 2 sudu. Resipi ni cukup untuk buat bergelas-gelas kopi. Nak senang, saya goncang je macam ni. Nak bagi dia bercampur sebati. Korang boleh try.